Ini hari Mr. D mau recommend satu BMW X5 3.0 Auto yang petrol, harga termurah dekat market Malaysia. Kereta ni owner satu, pakai sampai sekarang memang tak ada masalah. Kereta punya airmatic sama dengan suspension memang tip top condition. Kereta warna hitam ambil balik tak payah fikir. Harga ini hari juga nak jual harga termurah dengan harga berbaroi. 22,800 saja. Ini untuk cash saja. Kalau cash beli tambah 400 untuk tukar milik dengan inspection, itu saja. Lain tak ada processing fee. Okey, sekarang bisa review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Ini baru dapat daripada owner, ini tahun 2008. BMW X5 3.0 yang petrol. Kereta ni tiada kemalangan, tak ada banjir lah. Kereta memang okey, cantik lagi. Tayar bunga 80% tebal. Owner cerita ada jaga kereta on time service sampai masa tukar minyak hitam sama dengan maintain. Barang rosak tukar. Okey, nombor 6636 sekali pergi sekali jalan lah. Tayar bunga 80% tebal. Ini kita boleh kata parking lah. Semua elok tiada kemalangan, tak ada banjir kereta. Lampu kiri kanan depan belakang semua boleh kata macam baru cantik-cantik lagi. Dalam interior pun cantik lah, warna hitam lagi dalam luar pun warna hitam lah. Cat masih semua cantik lagi, tak ada kemit, tak ada pecah, tak ada cala-cala pun. Cuma kotor sikit saja baru angkat Kereta bawa sedap-sedap lagi Ini suspension jalan airmatic semua tak ada masalah. Semua berfungsi. Kira original lagi lah. Owner cerita ada jaga kereta Okey, ini kereta ada panoramic roof lagi berfungsi, tak ada masalah, boleh pakai Dalam interior boleh kata semua cantik lah, boleh kata Power seat ni semua boleh bergerak lagi. Okey, itu armrest sudah kasih aksesori lain lah, so tambah aksesori lain. Ini carbon itu pun banyak tempat sudah taruh carbon, ini pun carbon. Dalam interior cuma sikit kotor sebab baru masuk ini pakai memory steering Okey, tepi pintu pun semua cantik lagi. Ni pun tak ada rosak semua elok Okey, ini tahun 2008 BMW X5 3.0 Auto petrol bukan diesel, petrol. Kalau nak beli petrol, jangan beli diesel, lebih leceh sikit. Kalau petrol tak ada masalah. Okey, depan semua tidak elok lah. Owner cerita ada jaga kereta ni panoramic roof. Okey, kita cuba start atau kita cuba jalankan dia punya panoramic roof ni, tengok okey tak. Ni roof, panoramic roof ni kena start baru boleh gerak kalau tak start tak boleh gerak. Okey, nampak kena start dulu baru boleh gerak. Ini sampai habis boleh lah, tak ada masalah. Kita tutup balik, cuba. Nampak ni, so tutup balik berfungsi, tak ada problem Ada banyak yang sudah rosak atau bumbung sudah tanggal, itu kira sudah rosak lah, tak boleh pakai lah. Ini steering, memory steering kalau sudah tutup dia boleh jalan balik. Okey, tahun 2008 ini adalah BMW X5 3.0 Auto yang SE model Kereta memang cun-cun, cantik, elok lah. Lampu pun okey lagi, nampak pun okey lagi. Cuma ada blur sikit, kena polish sikit lah. Tayar bunga banyak tebal lagi. Kalau ada bos mau kereta SUV besar-besar punya, bawa sedap-sedap punya, okey, airmatic punya, suspension boleh kata selesa banyak selesa. Kita tengok dalam belakang. Belakang dia ada dua bahagian bahagian atas sama dengan bahagian bawah. Sini boleh tutup, boleh buka lagi, nampak. Jadi boleh duduk orang sini. Okey, belakang luggage boleh taruh banyak lagi. Ini besar belakang, memang besar. Okey, tahun 2008 X5 3.0. Ini hari cuma nak jual 22,800 sajalah. Kalau ada bos minat ini kereta, cepat Roger Mr. D Okey, ini hari video sampai sini. Thank you bos support, thank you.